time is running out. So hari Khamis tu kita difahamkan pegawai itu ada hubungi asnaf yang jaga Mak Ros ini. Dia pun mengaku dengan kita, pegawai itu, yang dia dah ada berhubung dengan asnaf itu. Jadi kami tak tahu apa yang berlaku. Kami cuba hubungi lagi JKM, pegawai itu tak ada respon. Rupa-rupanya, hari Jumaat malam Sabtu tu, asnaf yang jaga Mak Ros tu memang kata dah tak boleh dah. Dia dah kena pergi bergerak tempat lain. Hantar Mak Ros tu balik semula ke Chowkit. 3 malam, Mak Ros tidur dekat Mamak. Restoran Mamak tu. Tapi saya difahamkan oleh orang yang beritahu saya malam tadi, dia bukan saja tidur kat dalam Mamak, dia tidur dekat bawah pokok depan restoran Mamak dekat Chowkit. Tidur dekat bawah pokok, orang tua yang sakit. Semalam bila kita hubungi JKM, semalam hari Isnin 6 hari bulan 7, 6 hari bulan 10, bila kita hubungi balik pegawai JKM, macam endah tak endah. Kita terpaksa hubungi balik, dia tak refer pun pegawai warga emas dekat kita. Kita cari pula pegawai warga emas. Pegawai yang sama, yang tak respon dekat tim kita, lepas kita cakap pasal isu Pakcik Yaakob. Macam haram jadah perangai pegawai-pegawai JKM ni sorang-sorang. Dan lepas tu dia pula boleh macam nak alihkan pula tanggungjawab tu kepada tim demi negara. Saya naik angin. Seminggu yang lalu, beberapa hari, minggu lepas, saya telah diberikan nombor PA kepada YB Menteri Nancy Shukri oleh seorang ahli parlimen Kerajaan Madani. Dia cakap, Aidil, ini nombor telefon PA Nancy Shukri. Pergi hubungi tim menteri. Minggu lepas, saya hantar beberapa mesej kepada PA dia ni, nama dia Dila. Saya hantar mesej kepada ni, tengok ini yang berlaku. Tak jawab. Saya kata tak apa, it's okay, it's fine. Next week, I'm pretty sure kau tak ada pilihan lain, kau kena jawab. So semalam, bila JKM ni acuh tak acuh untuk selesaikan kes Mak Ros ni, saya call. Dia tak jawab. Lepas tu dia hantar mesej, dia kata, saya akan notify JKM berkaitan dengan isu yang dibawa ni. Saya hantar voice note. Beritahu pasal kes Mak Ros. Dan saya beritahu kalau JKM tak ambil tindakan, pukul 5 JKM tak ambil tindakan, saya akan buat live dengan Mak Ros dekat tepi jalan sampai menteri sendiri yang turun. Biar menteri tu rasa malu. Saya beritahu benda yang sama, tim saya beritahu benda yang sama dekat pegawai yang jaga warga emas wilayah persekutuan. Saya dalam hati saya cakap, lepas live